Okay guys, hari ni aku dekat bawah flyover Rasah, dekat dengan Masjid Jamil Rasah tu korang akan nampak lori. Dia jual cendol dan rojak. Dah Bang, buka dia apa bang? Isnin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat pada pukul 10 pagi sampai 4 petang. 10 pagi sampai 4 petang Bang, berapa tahun dah berniaga sini bang? Ini 13 tahun. 13 tahun. Okey. Ya. Okey, mantap. So, mi goreng kita dah siap lah. Tinggal rojak pula. Okey. Okey Kak, terima kasih. Alright. Mi goreng mamak. Bismillah. Kalau korang tak pernah datang dekat bawah flyover Rasah ni, recommend korang datang dan try sendiri. Dia punya rojak, dia punya mi goreng dan dia punya cendol.